Selamat sejahtera kami ucapkan. Pada hari ini kami bertiga akan membentangkan tugasan pentadsiran bagi kursus ELMK 3123 iaitu tugasan 2 penghasilan item berterusan. Kami merupakan kumpulan yang ketiga dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Hani Faradina binti Hanizam. Saya Al-Irfan bin Abdul Aziz. Dan saya, Caroline anak perempuan Walter Andrew Salvadore. Jadi, intipati utama yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah perincian proses pemilihan, penyusunan dan juga penilaian tata cara pengumbalan GSU dan item pentadsiran pendidikan moral kuasa. Baik, pertama sekali kita lihat dulu pengenalan. JSU merupakan jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks dan pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikut aras ilmu. Kumpulan kami memilih tahun 5 KSSR Pendidikan Moral. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama iaitu proses pemilihan. Seperti kita semua sedia maklum, proses pemilihan ini merupakan asas yang utama dalam pembinaan pentadsiran ataupun pembinaan soalan. Kenapa? Ini bertujuan untuk memastikan GSU atau jadual spesifikasi ujian adalah seimbang, bersesuaian dengan tahap kognitif murid iaitu tahap pemikiran murid serta selaras dengan kandungan yang telah dipelajari oleh mereka iaitu KSSR Pendidikan Moral sepanjang tahun. Pemilihan. Jadi, yang pertama adalah pemilihan apa? Pemilihan skop kandungan GSU. Pemilihan skop kandungan GSU dibuat adalah berdasarkan DSKP. Kami mengambil rujukan dalam DSKP iaitu meliputi aspek kandungan iaitu intipati utama yang mereka telah pelajari sepanjang tahun iaitu bagi pendidikan moral adalah 14 nilai universal dan juga standard pembelajaran yang telah dipelajari oleh mereka. Oleh disebabkan ini merupakan kuasa iaitu ujian akhir sesi akademik, maka penilaian bagi soalan adalah menyeluruh iaitu daripada bermula unit pertama sehingga unit 14. Untuk bahagian A objektif, kami menguji unit 1 sehingga unit 7, selebihnya bagi unit 8 dan juga unit 14 kami menguji di bahagian subjektif. Kenapa pemilihan isi kandungan ini menyeluruh? Bertujuan untuk memastikan setiap nilai yang telah dipelajari oleh murid, kita nilai mereka dari segi pengetahuan, kefahaman dan juga penghayatan. Okay, ini merupakan GSU yang telah kami bertiga bina. Kalau kita boleh tengok dekat sini, unit 1 hingga unit 14. Ia selaras dengan kandungan yang terdapat dalam DSKP iaitu standard pembelajaran yang murid telah pelajari. Ia adalah selaras. Kami mengambil secara keseluruhan isi kandungan yang murid telah pelajari berdasarkan dalam DSKP dan kami masukkan dalam GSU kami. Okey, baik. Kita lihat dulu yang pertama iaitu pemilihan skop kandungan objektif JSU. Setiap unit mempunyai standard kandungan yang dipecahkan kepada standard pembelajaran SP yang spesifik. Contohnya, untuk ini untuk soalan objektif. Kita lihat unit 1 sehingga unit 7 mempunyai SP-SP yang berlainan. Kalau kita lihat unit 1 sendiri iaitu kepercayaan kepada Tuhan, ia hanya menguji melalui SP1 dan SP1 1.1 dan SP1.4. Manakala untuk unit-unit yang lain kami memilih SP yang berlainan juga. Tidak semestinya SP yang sama untuk bagi semua unit. Begitu. Kenapa kami buat begitu? Kerana kami ingin menguji tahap kesukaran itu berlainan bagi setiap soalan objektif itu sendiri. Pemilihan kandungan, standard kandungan dan pembelajaran, skop kandungan yang dipilih untuk diuji merangkumi unit 1 dan hingga unit 7. Macam yang saya cakap tadi, untuk objektif kami hanya memilih soalan unit 1 hingga unit 7. Manakala 8 hingga 14 kami mengujinya dalam dalam subjektif. Yang ini kita lihat macam ini unit 8 hingga unit 14. Kita lihat pula kepada pemilihan skop kandungan subjektif JSU.
Untuk subjektif, kami memilih untuk menggunakan atau menilai unit 8 sehingga unit 14 sahaja. Kenapa begitu? Sebab untuk objektif tadi kami telah menilai atau membuat soalan berdasarkan unit 1 hingga 7. Untuk subjektif unit 8 hingga ke 14. Untuk subjektif pula pemilihan SP iaitu standard pembelajaran berlainan sedikit daripada objektif. Itu di sini kita dapat lihat subjektif pemilihan SP bagi soalan subjektif hanya satu sahaja bagi setiap unit. Sebagai contoh unit 8 keadilan. Kami hanya menguji atau memilih SP 8.1. Begitu juga dengan unit-unit yang lain, kami hanya menguji satu SP sahaja untuk bagi setiap unit soalan itu. Kenapa kami berbuat begitu? Kerana kami ingin memastikan semua murid dapat menjawab soalan subjektif dengan aras kesukaran yang berbeza-beza. Seterusnya. Okey, baiklah. Tadi kita sudah melihat pemilihan daripada aspek isi kandungan. Sekarang kita akan melihat pula pemilihan bagi aras kesukaran GSU. Untuk aras pemilihan kesukaran, setiap soalan kami menggunakan tahap dalam taksonomi belum. Seperti kita semua sedia maklum, dalam tahap taksonomi belum terdapat tahap pemikiran manusia yang secara berperingkat bermula daripada aras yang paling rendah sehingga aras yang paling tinggi. Kenapa? Kenapa kami menggunakan taksonomi belum? Untuk memastikan murid diuji mengikut tahap kognitif secara berperingkatlah seperti saya cakap tadi, daripada aras rendah iaitu mengingati dan juga memahami sehingga aras yang paling tinggi iaitu mencipta. Bagi bahagian A iaitu soalan objektif, soalan mengandungi aras rendah iaitu mengingati dan memahami, aras sederhana mengaplikasi dan juga aras tinggi menganalisis. Nisbah tahap kesukaran bagi soalan objektif adalah 5-10-5. Kenapa nisbah ini dipilih adalah untuk memastikan murid, kami menguji murid dalam soalan objektif secara menyeluruh, bukan sahaja murid dapat menghafal ataupun memahami nilai-nilai yang telah mereka pelajari, tetapi turut juga berfikir secara kritis kerana tahap kami juga masukkan tahap yang tinggi iaitu tahap menganalisis walaupun dalam soalan objektif. Dan penekanan lebih kepada ke arah aras sederhana iaitu 10 nisbah dia. Kenapa? Kerana kami mahukan ujian ini adalah seimbang dan juga adil untuk mengukur kebolehan semua murid. Maksudnya setiap aras murid boleh menjawab soalan ini. Untuk bahagian subjektif pula, soalan mengandungi aras rendah iaitu mengingati, memahami, sederhana mengaplikasi, tinggi pula. Kalau objektif tadi hanya menganalisis, tapi untuk bahagian subjektif kami masukkan juga tahap menilai iaitu C5 kalau dalam taksonomi belum. Untuk kita tengok kalau bahagian BC aras rendah, kami menguji aras rendah, bahagian D pula bertumpukan kepada aras sederhana dan bahagian E bertumpukan kepada aras yang tinggi. Okey, untuk bahagian E pula, penentuan diberikan kepada aras menganalisis dan menilai. Kenapa? Kerana kita semua sedia maklum dalam subjek pendidikan moral, murid bukan saja perlu faham apa itu nilai moral, apa itu definisi nilai moral, tapi mereka kena buat pertimbangan moral iaitu kelakuan yang baik dan juga kelakuan yang buruk dan berikan sebab ataupun justifikasi secara kritis terhadap pertimbangan moral mereka. Oleh itu, kedua aras ni sangat sesuai untuk diuji dalam soalan esei. Pemilihan ini juga membuktikan walaupun keseluruhan ujian merangkumi aras rendah dan sederhana, namun pada bahagian E, kami turut menilai pemikiran kritis dan refleksi. Maksudnya kami tidak hanya menguji pada tahap yang rendah, tapi kami menilai juga pemikiran murid pada aras kritis, iaitu yang memerlukan murid menilai sesuatu isu moral itu. Dan pendekatan ini membolehkan pentaksiraan yang lebih adil dan menyeluruh, seperti saya cakap tadi, memastikan murid diuji dari segi keupayaan menguasai fakta, mengaplikasi nilai tersebut dalam kehidupan sebenar dan menganalisis situasi moral secara kritis. Kalau kita tengok dalam taksonomi belum, kenapa kami tidak memilih aras yang paling tinggi? C6 iaitu mencipta. Kenapa dalam soalan esei pada tahap aras yang paling maksimum adalah aras C5 iaitu menilai. Kerana C6 ini lebih sesuai untuk diuji dalam PBD, pentaksiran bilik darjah. Untuk dalam ujian kuasa, aras C6 mencipta tidak sesuai digunakan kerana C6 ni lebih sesuai untuk kita ukur penciptaan produk murid. Okey, itu saja untuk proses pemilihan. Seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya untuk menerangkan proses penyusunan dan penilaian pula. Okey, baik. Untuk proses penyusunan dan penilaian bahagian E. Proses penyusunan dan penilaian soalan objektif yang baik khususnya perlu merujuk kepada JSU bagi pendidikan moral
dan ianya melibatkan langkah-langkah perancangan dan pembinaan yang sistematik. Bahagian A ini adalah ujian objektif yang merangkumi unit 1 hingga 7 dan memperuntukkan markah sebanyak 60%. Macam yang saya cakap tadi, dia hanya menguji unit 1 hingga 7. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat dulu kepada proses penyusunan. Yang pertama, kita mesti kenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran yang ingin diuji dalam soalan subjek, dalam soalan objektif itu sendiri. Macam yang awal tadi saya nyatakan bahawa setiap unit itu untuk bagi soalan objektif terdapat SPSP yang berlainan untuk kami ujinya dalam soalan objektif. Okey, itu yang pertama. Kenal pasti standard kandungan dan pembelajaran. Yang kedua, kita perlu lihat pula kepada penyusunan soalan dan jumlah item yang hendak diletakkan dalam soalan objektif itu sendiri. Untuk soalan objektif, hanya satu bahagian saja, iaitu bahagian A. Dan untuk jumlah soalannya terdiri daripada 20 soalan. Soalan direka berdasarkan unit dan standard pembelajaran dalam DSKP yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya poin yang ketiga iaitu pembahagian kemahiran dan aras soalan. Untuk soalan objektif, kami menguji tahap kesukaran mengingati dan memahami iaitu rendah sebanyak 5 soalan sahaja. Bagi tahap kesukaran mengaplikasi iaitu sederhana, kami menguji 10 soalan sahaja, dan untuk tahap aras kesukaran yang paling tinggi iaitu menganalisis dan menilai, kami hanya menguji 5 soalan objektif sahaja bagi murid-murid. Kenapa kami menggunakan lebih menumpukan soalan objektif tahap kesukarannya sederhana kerana kami ingin memastikan bahawa setiap murid itu mempunyai peluang untuk menjawab soalan-soalan mereka dengan baik. Seterusnya, jumlah markah yang diperuntukkan adalah 60 markah jenis soalan pilihan jawapan A, B, C dan D. Fokus utama ialah kemahiran aras rendah, sederhana dan tinggi. Bagi nisbah aras soalan pula, nisbahnya ialah 5:10, nisbah 5 iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Okey, berikut saya sertakan penyusunan soalan objektif, penyusunan nombor bagi soalan objektif. Kalau kita lihat dari unit 1 hingga unit 7, standard pembelajarannya seperti yang saya katakan tadi berlainan, dan untuk nombor soalannya juga berlainan. Kami tidak meletakkan sebagai contoh, unit 1 nombor soalannya 1, 2, 3. Tidak. Kami meletakkan setiap unit itu setiap unit itu dibahagikan nombor soalannya berlainan. Kiranya tidak berturutan unit bagi dalam setiap soalan itu. Kalau kita lihat sendiri, unit 1 soalannya berada pada soalan 1, 15 dan 17. Manakala unit 2 kami mengujinya dalam nombor soalan 8, 2 dan 16. Bagi jumlah markah pula, bagi setiap unit kami meletakkan 9 markah kecuali pada unit yang ketiga iaitu hanya terdapat 2 soalan dan di situ jumlah markahnya hanya 6%. Okey, seterusnya kita dah susun. Kita lihat pula proses penilaiannya. Yang pertama, yang terdapat 3 proses penilaian iaitu yang pertama, keselarasan iaitu validity. Proses penyusunan dan penilaian JSU Pendidikan Moral tahun 5 bertujuan untuk menilai penguasaan murid terhadap SK dan SP secara holistik. Soalan objektif disusun mengikut unit dan aras kognitif dari rendah, sederhana dan tinggi bagi memastikan murid diuji dari pemahaman asas hingga penilaian yang kritis. Yang kedua, quality item. Soalan hendaklah padat dan tidak terlalu berbunga-bunga. Seperti yang kita tahu, kita menguji murid tahun 5, bukannya murid atau pelajar tingkatan 5. Jadinya ayat untuk setiap soalan itu perlulah tidak terlalu panjang atau lewah sampaikan mereka tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh soalan itu sendiri. Pastikan pilihan jawapan yang salah berfungsi dengan baik iaitu menarik perhatian pelajar yang kurang menguasai kandungan. Kiranya maksudnya apa yang hendak disampaikan di sini adalah pemilihan jawapan itu ABC itu tidaklah terlalu senang untuk murid tembak jawapan dia. Contohnya soalannya berbunyi begini tapi
ada pemilihan jawapan itu terlalu jauh jawapannya daripada soalan. Itu kiranya tidak menepati spesifik yang ingin kita sampaikan, kerana di situ kita boleh lihat sendiri murid itu senang-senang sahaja boleh tembak apakah jawapan bagi soalan itu. Okay. Semak aras kesukaran setiap item agar sesuai dengan aras yang dihasratkan, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Kiranya selepas kita membuat soalan itu, ayat soalan itu, kita kena pastikan bahawa soalan itu mempunyai kesukaran yang tersendiri. Seterusnya, keakuran. Setiap item soalan mesti berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh jawapan item sebelumnya walaupun dibina berdasarkan rangsangan yang sama. Kiranya di sini, setiap soalan objektif itu perlulah berbeza-beza, tidak mengalami atau mempunyai kaitan dengan soalan sebelumnya. Seterusnya, soalan mestilah bebas daripada bias, iaitu tidak memberi lebihan istimewa kepada mana-mana subkumpulan pelajar seperti gender atau latar belakang pelajar. Kiranya macam ni, soalan itu tidaklah perlu menspesifikkan soalan kepada lelaki sahaja yang tahu atau perempuan sahaja yang tahu. Tidak. Itu tidak menepati atau tidak sama sekali boleh dilakukan dalam proses penilaian, dalam proses penyusunan soalan itu sendiri. Seterusnya, taburan jawapan betul A, B, C, D perlulah dibuat secara rawak dan tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelakkan pelajar meneka jawapan. Okey, ini senang. Kiranya jawapan yang betul A, B, C, D itu bagi setiap soalan perlulah guru itu meletakkannya dengan rawak. Kiranya mungkin ada guru dia cakap soalan 1 hingga 5 jawapannya semua A. Soalan 6 sampai 10 jawapannya semua D. Tidak boleh dilakukan penyusunan itu secara begitu. Guru perlu meletakkan jawapan yang betul itu secara rawak supaya murid tidak menjawabnya dengan mindset mereka telah meletakkan soalan 1 hingga 5 jawapannya A semua. Di situ kita sebenarnya tidak menguji tahap pemikiran mereka dalam menjawab sesuatu soalan. Mereka hanya berfikir secara ingatan. Kiranya cikgu cakap soalan 1 hingga 5 jawapan dia A. Jadinya mereka hanya jawab A semua tanpa memikirkan atau menjawab soalan itu dengan baik. Seterusnya seterusnya mari kita lihat pula proses penyusunan dan penilaian bahagian subjektif. Jadi, proses penyusunan dan penilaian JSU Pendidikan Moral tahun 5 bertujuan menilai penguasaan murid terhadap standard kandungan dan standard pembelajaran secara holistik. Di mana guru akan menilai murid secara holistiknya, maksudnya dari segi penakulan moral mereka, perlakuan moral mereka ataupun pertimbangan seperti yang Hani cakap tadi ataupun pemikiran moral mereka. Seterusnya, soalan subjektif disusun mengikut unit dan aras kognitif iaitu rendah, sederhana dan tinggi bagi memastikan murid diuji dari pemahaman asas iaitu aras kognitif rendah sehinggalah kepada penilaian kritis iaitu lebih kepada soalan yang berbentuk esei dan struktur. Seterusnya. Mari kita lihat proses penyusunan JSU bahagian B hinggalah bahagian E. Jadi yang pertama, kami telah pun kenal pasti standard kandungan dan pembelajaran berdasarkan DSKP tahun 5 KSSR. Jadi seperti kamu semua sedia maklum yang Al dengan Hani sudah pun beritahu bahawa kami dalam KSSR ni ada 14 unit dan unit 1 hingga unit 7 jatuh kepada dalam soalan objektif, manakala unit 8 hingga 14 jatuh kepada unit subjektif. Jadi separuh daripada unit tu kami telah menguji dalam bahagian subjektif. Jadi dari segi penyusunan soalan dan jumlah item, kami telah pun bahagikan bahagian subjektif kepada 4 bahagian iaitu bahagian B, C, D dan E. Dan kami telah pun tentukan jumlah soalan iaitu sebanyak 20 soalan yang bersamaan dengan 40 markah. Dan setiap soalan yang kami reka ni semuanya berdasarkan unit dan standard pembelajaran dalam DSKP tahun 5 KSSR. Seterusnya. Mari kita lihat proses penilaian JSU daripada bahagian B hingga ke bahagian E. Jadi pembahagian kemahiran dan arah soalan, kami telah pun menguji murid dari segi semua kemahiran dan setiap soalan tu mempunyai arah soalan yang berbeza. Bagaimana? Sebagai contoh, kami telah pun menyediakan 8 soalan iaitu jatuh dekat bahagian B dan C yang akan menguji murid punya kemahiran mengingati dan memahami. Dan sudah pasti kemahiran mengingati dan memahami ini adalah aras yang rendah. Kemudian 8 soalan lagi kami sediakan untuk menguji murid punya kemahiran mengaplikasi.
iaitu sudah pasti arasnya sederhana. Dan bahagian soalan yang murid boleh jumpa kemahiran mengaplikasi ini adalah di bahagian D. Kemudian bahagian yang terakhir iaitu bahagian menganalisis ataupun menilai. Dan ini sudah pasti aras soalan dia pun tinggi. Maka kami telah menyediakan 4 soalan. Dan murid boleh jumpa soalan ini dekat bahagian terakhir iaitu bahagian E. Okey, kemudian jumlah markah kepada dalam bahagian subjektif ni adalah sebanyak 40 markah dan jenis soalan ni adalah struktur dan esei. Dan kami fokus semasa penyediaan soalan, kami fokus kepada kemahiran aras rendah, sederhana dan tinggi, iaitu ketiga-tiga kemahiran yang pentinglah yang perlu diuji untuk murid tahap ini. Dan nisbah soalan kami adalah seimbang, iaitu 8-4. Okey, mana 8 soalan rendah, 8 soalan sederhana dan 4 soalan tinggi. Seterusnya. Okey, ini merupakan penyusunan nombor soalan. Okey, kami telah pun ambil soalan daripada unit yang bertemakan unit 8 hingga ke unit 14. Dan setiap tema ini akan diuji mengikut SP dalam DSKP. Contohnya bagi keadilan, tema keadilan, kami telah memilih SP dalam DSKP 8.1 dan nombor soalan yang kami uji tema keadilan ni adalah 1A, 2A, 3A dan 3E. Setiap soalan ni mempunyai jenis soalan yang berbeza. Okay, proses penilaian bagi setiap markah ini. Okay, bagaimana? Yang pertama, sebagai contoh, tema keadilan, kami nak uji mereka dari segi aras sederhana, aras rendah. Maka soalan yang kami sediakan adalah jenis gariskan. Okay. Kemudian kami akan menguji balik, maksudnya murid akan jumpa tema keadilan ni dalam soalan betul atau salah dan masih meliputi aras rendah. Kemudian kalau kita tengok di sebelah ialah aras sederhana. Maka murid akan jumpa lagi sekali tema keadilan ni dalam aras sederhana. Dan jenis soalan dia lebih kepada isi tempat kosong. Okay, kalau kita lihat isi tempat kosong ni lebih kepada murid kena fikir. Sebelum dia jawab tu murid kena fikir dan murid kena tulislah. Berbeza dari segi gariskan tu. Gariskan tu memang dah ada jawapan, cuma murid kena pilih. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa setiap tema ni akan diuji dalam setiap aras dan setiap kemahiran. Seterusnya, proses penilaian kesederhanaan dan toleransi ini jatuh dekat bahagian akhir sekali iaitu aras tinggi. Dan jenis soalan dia adalah struktur dan esei. Mengapa? Sebab dua unit ni memerlukan murid untuk berfikir dengan abstrak. So pemikiran dia lebih abstrak. Jadi soalan yang semasa buat soalan ni kami telah mengenal pasti soalan apa yang sesuai bagi dua unit terakhir ni adalah yang pertama struktur dan esei kerana ia meliputi pemikiran aras tinggi. Jadi rasional, mengapa kami susun sebegini bahagian subjektif ni? Untuk supaya murid diuji semua aras kemahiran, bukan unit pertama mudah dan unit terakhir semuanya sukar. Variasi soalan memastikan murid berfikir secara berperingkat dan seimbang. Yang ketiga, membantu guru menilai penguasaan menyeluruh murid. Maksudnya kita sebagai guru ni kita tahu, kita bila lihat murid cara menjawab mereka, kita tahu murid ni boleh menjawab aras rendah. Malah menjawab aras tinggi pun dia boleh menjawab. Dan kemudian nisbah soalan kami adalah 8, nisbah 8, nisbah 8. Kenapa kita susun 8-8-4 ni? Supaya murid tidak terbeban dengan terlalu banyak soalan yang sukar dan mereka tetap diuji kesemua kemahiran kognitif secara berperingkat. Baiklah.